Sekarang ni dah tak risau dah nak garu kulit eczema sebab ada gentle scratcher. Nak garu kulit eczema tak boleh guna kuku ataupun guna objek lain macam pembaris ke, sikat ke, jangan. Sebab apa? Kalau kita menggaru dengan cara yang salah, kulit eczema kita akan luka. Walaupun luka mungkin tak nampak tapi ada micro wound. Luka yang kecil yang mana dia melambatkan proses penyembuhan kulit kita sendiri dan menyebabkan kulit makin lama makin berparut. Sebab tu untuk menggaru kulit eczema wajib pakai gentle scratcher ni. Gentle scratcher ni dia ada biji-biji yang timbul ni. Dia ada saiz kecil, saiz besar yang mana memberikan tekanan dan kelegaan bila kita menggaru. Maksudnya bila kita garu tetap rasa sedap tapi kulit tak cedera. Kedua gentle scratcher ni ada cooling pot teknologi, boleh disejukkan dalam peti. So bila sejuk-sejuk tu kita garu, dia akan melegakan saraf kulit, dia akan mengurangkan radang dan dia akan trick otak kita untuk tukar rasa gatal tu kepada rasa sejuk. Sebab itulah biasanya orang eczema yang menggunakan gentle scratcher ni lega gatal dia tak sampai 2 minit, 3 minit pun. Sebab dia boleh trick otak kita. Jangan risau tentang infection sebab apa? Gentle scratcher ni memang direka oleh skin expert. Dia ada antimicrobial properties. Besi ni sebenarnya adalah medical grade zinc plate. Bahan yang sama digunakan dalam peralatan membedah. Dia ada property antimicrobial, so dia akan mengurangkan risiko jangkitan luar kepada kulit eczema kita yang dah sedia lemah dia punya skin barrier. Jadi, kepada anda yang mempunyai eczema, kulit kering, kulit sensitif yang nak menggaru, jadikan garu menggunakan gentle scratcher sebagai rutin harian supaya kulit kita tak cedera, kulit kita ada masa untuk sembuh. Dan yang paling kita tak nak kulit kita berparut.